Masih ada lagi syarikat emas yang keluarkan syarat jual semula emas kepada mereka. Antara syaratnya, emas mesti kekal dalam keadaan yang sempurna dan resit pembelian mesti disimpan. Kalau tak ada resit, emas jadi buruk, patah, calar, sama ada harganya akan jadi murah apabila dijual semula atau tak akan diambil langsung. Sebelum saya kenal Public Gold, saya dah diajar bila menyimpan emas pelaburan 999, saya perlu pastikan emas saya dalam keadaan yang sempurna. Bukan setakat tak boleh calar, bahkan kesan cap jari pun tak boleh ada. Berbeza dengan Public Gold, tak ada syarat belian emas walau apa pun keadaan emas. Nilai beliannya masih kekal sama seperti emas yang sempurna bentuknya. Kenapa Public Gold buat macam tu? Sebab Public Gold adalah penghilang dan emas-emas yang dijual oleh pelanggan akan dicairkan untuk dibentuk semula. Sebagai pengguna yang bijak, pastikan syarikat emas yang tuan-puan beli tak letakkan syarat terhadap emas ataupun keadaan emas yang tuan-puan beli dan harga sama untuk semua keadaan emas. Dan jangan lupa, pastikan spread value emas 999 yang anda ingin jual tak lebih dari 10%. Dapat sesuatu? Teruskan follow saja.